Manager aku ke? तुमसे प्यार है यार है हमको न जाने का तुमसे प्यार है यार है हमको न जाने बातें. Siapa sebelah dia tu? Bini dia macam lain je mukanya yang ada dekat di jangkauan. Siapa nak kerangkang kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya awak nak jumpa ni? Mesti tuan haus kan malam ni? Haus saya juga. Terima kasih. Selesai je. Ada apa-apa ke belanja-belanja ni? Saya nak suruh tuan approvkan projek saya minggu ni. Projek awak? Saya baca sekejap ya. Projek awak ni kan sampailah sangat pecah kaca, sangat tak boleh. Saya tak boleh nak approve. Cukup. Tolong saya ni je. Ini boleh beli apa je? Cukup. Alah, takut banyak ni. Saya pun ajulah. Okey, kalau macam tu saya berikan juga air untuk skandal tuan. Skandal? Ya, skandal. Saya mana ada skandal? Apa orang merepek ni? Tuan cakap saya merepek? Sabar. Tuan tengok. Ini bukan saya, ini fitnah. Wait a minute. Ini bukan saya. Ini saya rekod semalam. Semalam? Ya. Tak ada saya. Saya kenal isteri tuan, bukan ni. What? Tahan tangan kat situ. Okey. Dengan syarat saya nak video ni padam. Lepas projek awak ni dah disettlekan ke atas. Okey. Terima kasih tuan kerjasama. Dah. Tak sia-sia aku bayar Cik Kai hari tu. Jawatan makin tinggi, gaji naik. Aku pun dah jadi manager. Cik Kai pun dah dapat jawatan yang lagi tinggi. Cik Kai kan? Dot. Buat apa kat sini? Baru lepas kerja. Lah. Samalah saya. Biasa saya memang lepak sini je. Nampak air? Terima kasih. Mana Nisa Cik Kai? Saya dah cukup lah. Saya kena naik pangkat. Mestilah saya kena kemas-kemas. Macam mana kehidupan awak sekarang lepas naik pangkat? Biasalah dah lepas dah naik pangkat, gaji pun banyak, kerja pun banyak. Tapi saya bahagialah. Tengoklah ni, saya beli handbag baru, saya beli baju kurung. Wah, syok lah hidup awak sekarang. Kalau Cik Kai pula macam mana? Saya macam best lah. Saya dapat jawatan senior saya. Saya masih dengan skandal saya. Bahagia tak? Bahagialah. Sebab bini saya tak pernah tahu pasal Alang-alang tu kan, bila dah jumpa Cik Kai ni, saya ni sebenarnya ada projek dekat Kajang. Jadi saya nak minta tolong Cik Kai lah, macam biasa. etik kita tu ke? Mestilah Cik Kai. Esok awak bawa kertas projek tu ke pejabat saya. Pukul 11 saya datang sana. Baik. Nah Cik Kai, kertas projek dekat Kajang tu. Nak tanda tangan kat ni? Dekat sini.
Okay, terima kasih. Sama. Tu macam chicken ni. Tengok lah. Macam ni, duluan je. Kau lah. A few moments later. Hello. Ya tuan, saya ni ejen Dina. Saya yang ambil kes tu. Jadi tuan, kita dah dapat suspek untuk kes rasuah ni. Mungkin kita dah boleh ambil tindakan tu. Jadi rasanya bila boleh kita buat tangkapan? Buat mungkin ya tuan? Okey, terima kasih. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, ya Allah. Mana duit aku? Ada duit tak? Aku kat mana? Kenapa aku kat penjara? Korang, aku ada cerita ni. Cerita apa? Tu kan, korang kan tahu aku yang undercover kes yang pasal rasuah tu kan. Lepas tu, alhamdulillah, aku tengok risau dalam penjara tu. Biar lelaki, kau tahu kenapa? Gila weh. Gila? Contoh? Macam mana? Sebab dia kan bos kan, jadi banyak duit. So duduk duit. Stop it. Kenapa jadi macam itu? Sebab tamak je ke? Sebab tamak. Lepas tu yang perempuan tu ugut dia sebab dia ada skandal. Patutlah. Aku rasa dia buat macam ni pun sebab tekanan ekonomi. Mana tahu kalau perempuan tu daripada keluarga yang susah, dia tertekan nakkan duit. Sekarang pun ekonomi makin tinggi, harga barang pun makin naik kan. Tapi perkara ni tak patut dijadikan sebagai amalan lah. Diorang pun mesti daripada keluarga yang kurang jadikan agama kan sampai jadi macam tu. Kalau agama tinggi pun bolehlah kita bentengkan sikit diri kita dah habis zaman ni. So daripada kes ni, bila aku tengok maknanya datang kepada polis, nangis-nangis. Anak kita lelaki tu dah masuk penjara, Ma. Macam mana ni, Ma? Ingatkan kaya, dah boleh tolong kita, baru banyak salah-salah, Mak. Dia punya miskin je sama. Salah lah image dia. Maksud dia kan bos kan, bos pangkat tinggi. Dia macam menjatuhkan maruah keluarga, maruah syarikat tu pun. Syarikat tu pun dah muflis kan. Kerja-kerja dia mesti dah hilang kerja dan sekarang Memang totally untuk Terus lah.